Amgras baru keluarkan satu kipas tangan yang terbaru dan kali ni bukan biasa-biasa. Dia punya function memang gila. Lain macam pergi dia. Kalau nak tahu macam mana kehebatan kipas ni, korang kena tengok video ni sampai habis. So, inilah dia kipas terbaru dari Amgras yang diberi nama Amgras Meta Ice Fan Pro. Didatangkan dengan 3 varian color dan mempunyai bateri berkapasiti 6000 mAh. Cukup besar untuk satu kipas tangan. Boleh bertahan cukup lama mengikut cara penggunaannya. Dalam box, korang akan dapat satu user manual, satu USB cable Type-C, satu lanyard, satu botol plastik untuk isikan air dan inilah dia Amgras Meta Ice Fan Pro. Saiz dia yang tak berapa besar, sedap dipegang dan mudah dibawa ke mana sahaja. Material dia daripada plastik dan bahagian kepala kipas ni ada satu tangki air untuk function water mist dia. Bahagian belakang ada satu port Type-C untuk pengecasan, satu button power on off. Bahagian depan pula ada button untuk adjust speed, just slide ke atas dan ke bawah sahaja. Satu button untuk onkan function water mist dan yang ini tempat untuk keluar dia punya water mist. Bahagian atas ada satu port untuk korang masukkan air ke dalam tangki ini dengan menggunakan botol yang dia bagi tadi macam ni. Bahagian bawah pula ada satu tapak getah anti-slip. So, kalau korang standkan atas meja macam ni, dia takkan mudah untuk slip. Cara penggunaan dia, just onkan button power dan korang boleh adjust speed dia dekat sini. Dan speed dia boleh pergi sehingga ke level 100. Untuk onkan function water mist, make sure buka getah ni dulu dan tekan button yang ini. Barulah sedap angin dia. Korang boleh letakkan air sejuk. Memang layan angin dia. So, kalau korang sedang mencari satu kipas tangan yang sejuk, yang sedap dipakai, aku memang rekomenkan ambil yang ini. Angin dia yang kuat, ada function water mist dan paling penting, bateri dia yang besar boleh bertahan lama dari pagi sampai ke malam. Memang satu pembelian yang berbaloi. So, macam biasa, kalau korang berminat dengan item ni, link aku sediakan dekat bawah ni. Beli cepat, sekarang sold out melopong.